Assalamualaikum dan hai. Jom saya ajar bagaimana untuk dapatkan pensijilan Gemini Certified Educator. Pertama sekali, cikgu-cikgu klik link yang disediakan. Kemudian, setelah masuk, pastikan cikgu-cikgu sign in menggunakan email MOE Guru. Setelah berjaya masuk di ruang pembelajaran, cikgu-cikgu boleh klik pada ruangan sebelah kanan, Gemini Educator. Klik Register untuk mendaftarkan pensijilan ini. Masukkan nama penuh cikgu, kemudian masukkan nama sekolah SK Seksyen 6 Kota Damansara, klik School and Organizational Email Address, masukkan email MOE Guru semula, kemudian masukkan job title sebagai teacher, masukkan tahap pendidikan pembelajaran iaitu primary and secondary education, country Malaysia, language cikgu boleh pilih English, dan klik semua butang yang disediakan di situ. Setelah selesai, cikgu klik Next. Setelah berjaya mendaftarkan pada ruangan ini, cikgu-cikgu boleh terus take exam. Namun begitu, sekiranya cikgu mahu tangguhkan dahulu, mahu jawab kemudian, cikgu buka email cikgu, klik link biru ini. Kemudian, dia akan keluar ke ruang pembelajaran tadi. Di sini telah pun tulis di situ cikgu telah pun mendaftar. Cikgu klik sebelah kiri take an exam. Okey, take exam. Klik ruangan take exam. Kemudian cikgu boleh mulakan sekali lagi untuk sign in with Google. Gunakan email MOE Guru tadi. Okey, dia akan keluar ke paparan begini. Cikgu perlu daftarkan sekali lagi. Okey, masukkan time zone Kuala Lumpur, kemudian bahas local English, and then country pilih Malaysia. Okey, I verify that I'm over 30 years old. School organisation, masukkan nama sekolah. Okey, kemudian job title sebagai teacher. Okey, kemudian the email address listed above will be associated with my learning and it's my school and organizational email. Okey, klik no. Kemudian klik primary and secondary. Macam tadi kita daftar juga. Kemudian klik register. Terus akan bawa ke paparan begini. Cikgu terus klik Gemini Certification for Educators. Okey, cikgu boleh tekan launch. And then cikgu boleh terus mula menjawab soalan. Ada 37 soalan. Sekiranya cikgu mahu meminta bantuan daripada Gemini dan juga ChatGPT, cikgu copy, cikgu paste di ChatGPT ataupun Gemini AI. Okey, nanti dia akan bagi bantuan jawapan kepada cikgu. Namun cikgu perlu baca dan pilih jawapan yang dirasakan sesuai. Tidak 100% tepat ya, tapi kita boleh gunakan platform AI ini untuk membantu cikgu-cikgu menjawab soalan tadi. Jadi jika cikgu jawab ke 37 soalan ini, setelah berjaya jawab ke 37 soalan ini, akan keluar paparan markah. Sekiranya lebih 80%, maka cikgu lulus dan akan diberikan sijil. Okay, sebelum hantar, cikgu semak semula jawapan cikgu, kemudian cikgu boleh klik submit. Okey, setelah berjaya klik submit, dia akan terus keluar markah yang cikgu dapat. Okey, sebagai contoh dekat sini 92% assessment passed. So, cikgu terus boleh dapat sijil. Macam mana nak tengok sijil cikgu? Okey, baik, cikgu terus pergi semula ke bahagian email tadi. Okey, tekan balik sekali lagi, pergi kat bahagian result. Dekat situ ada C certification, klik dan cikgu scroll sedikit ke bawah. Dekat situ cikgu boleh tekan download. Okey, download, cikgu boleh klik download PDF lah. Okey, kemudian cikgu download, cikgu boleh attach sebagai bukti pensijilan kelima. Selamat mencuba.